Assalamualaikum, welcome back to my channel. Hari ini 16 Mac 2026, 26 Ramadan. Kita dah puasa 26 hari dan menuju ke bulan Syawal, Hari Raya. Lagi seminggu. Hari ni hari Isnin. So raya sama ada hari Jumaat ataupun Sabtu ni. Kurang daripada seminggu kita dah nak raya dah. So macam biasa, kita ke tempat kerja daripada saya Berjaya ke Putrajaya. Mungkin hari ni dah ramai orang start balik kampung, jadi saya pun tak pastilah keadaan trafik hari ni macam mana. Dan sekarang menghampiri pukul 7 pagi, 6.55 pagi. Saya setkan kamera di atas dahi, di kepala saya kamera. Jadi inilah view sebenar kalau kita bawa Proton S70. Pada siapa yang baru first time ke channel ni, jangan lupa tekan butang subscribe dan like dan share video ni. Saya dah buat banyak video tentang S70. Dan yang ni adalah Proton S70 yang saya beli pada tahun 2024. Maksud dia yang ni adalah S70 3 silinder, bukan yang terbaru 2026 yang 4 silinder tu. So siapa geng 3 silinder, cuba komen sikit. Okay, kita dah masuk highway dah. Dan bila kita masuk highway, macam biasa saya akan onkan ICC. Yang ni highway pendek je lah daripada saya Berjaya ke Putrajaya. Proton S70 ni dia ada blind spot monitoring, jadi senang time kita nak tukar lorong tu, dia akan berbunyi kalau ada kereta di sebelah kanan ataupun sebelah kiri kita. Satu ciri yang banyak membantu untuk keselamatan. Okay, saya onkan ICC. Saya setkan pada jarak paling dekat. Dan sekarang tak perlu tekan brake dan pedal minyak. Pedal brake, pedal minyak dah berfungsi secara auto. Ini dia brake sendiri. Saya nak set kelajuan pada 90, mungkin 98 km sejam. Saya dah setkan 98 km sejam. Dan bila trafik dia slow, dia akan slow lah. Ini jarak antara kereta saya dan kereta depan lebih kurang jarak 1 biji kereta lah, ataupun setengah biji kereta. Kalau tengok dekat cermin banan belakang tu, lampu brake ketiga menyala lah bila S70 apply brake. Tengok dia brake, S70 brake sendiri, dan lampu belakang akan menyala. Tengok dia menyala. Dia sebenarnya bila dia tekan minyak dan tekan brake, pedal minyak dan pedal brake tu tak bergerak. Dia statik saja. Untuk siapa yang tak pernah guna ICC lah. Sebab sebelum ni saya bayangkan yang dia sekejap sebelum saya terangkan tu, tengok dia dah berhenti 3 saat lebih kan. So kita kena tolak tombol yang dekat sebelah kiri steering ni untuk resume ataupun
sambung ICC. Sebab bila dia lebih 3 saat, dia akan deactivatekan ICC. Bila dia traffic jam yang macam ni berhenti ni, dia hanya berjarak lebih kurang 1 ataupun setengah biji kereta je lah. Yang ni jarak yang paling dekat. So nanti bila balik raya pun, kalau jam yang teruk, pedal brake dan pedal minyak tak payah tekan. Cuma pada kelajuan yang terlalu slow ni, mungkin steering je kita nak jaga. Sebab kadang-kadang dia detect biru, ni dia control, tapi kadang-kadang dia deactivatekan steering. Macam ni pada kelajuan 22 km sejam pun, 18 pun, ICC dah berfungsi lah untuk steering. Dia jadikan kereta kita pada kedudukan di tengah-tengah lorong. Cuma pada kelajuan yang terlalu rendah macam ni, memang dia punya lane centering ni kadang-kadang dia activate, kadang-kadang dia tak activate. Jadi kita just berhati-hatilah pegang steering je. Tapi pedal minyak dan pedal brake memang secara auto. So macam tadi saya katalah, bila dia tekan brake dan tekan minyak, sebenarnya pedal minyak tu dia tak bergerak langsung lah. Bukannya dia bergerak. Untuk siapa yang baru first time guna ICC lah, macam saya pun hari tu beli kereta ni, yang itulah first time kereta yang saya ada yang ada ICC ataupun Intelligent Cruise Control ataupun ACC. Seingat ke dia akan bergerak pedal minyak, pedal brake tu, tapi tak. Dia static saja. Yang kelajuan dan brake ni dia control secara wire je lah orang kata, bukannya physical. Traffic agak tinggi . Kereta ni dah saya beli daripada Ogos 2024. Jadi dah 1 tahun setengah, 1.5 tahun dah kereta ni, S70 ni. Jadi yang kali ni saya nak balik pada hari Khamis ni kot, balik raya kan. Adalah kali kedua lah saya balik raya puasa ataupun raya Aidilfitri, untuk kali kedua setelah memiliki kereta ni lah. Dan saya boleh katakan yang ADAS, especially ICC Proton S70 ni sangat membantu waktu jam yang teruk. Waktu raya tu jam teruk kan, highway daripada Cyberjaya nak ke Penang, nak ke utara. Jadi dengan adanya ICC ni, saya memang sangat-sangat relax lah kaki dengan brake. Tak perlu tekan minyak dan brake on macam ni je, dan dia akan bergerak sendiri. Hanyalah tolak tombol dekat sebelah kiri steering ni, ada tombol tolak. Kalau kereta berhenti lebih daripada 3 saat, dia kena resume, tolak ke atas ataupun ke bawah. Itu saja. Selebihnya Proton kontrol kereta ni . Okay, saya cuba diam sekejap, anda boleh dengar lah macam mana bunyi enjin 3 silinder Proton S70. ...80 km sejam. Inilah bunyi dia, bunyi enjin daripada dalam kereta. Tadi tu bunyi aircon aja. Okey, saya dah perlahankan aircon. Dia break sendiri .
Okey, cuba komen sikit, adakah enjin 3 silinder ni bunyi bising ataupun tidak dalam kereta? Cuba komen sikit. Pastinya 4 silinder lebih baik, lebih diam lah daripada ni, saya rasa lebih senyap. Tapi untuk 3 silinder pun tidaklah berbunyi macam kereta 4 wheel ataupun 4x4. Kereta diesel tak bunyi macam tu, taklah bunyi kuat pun, tak bunyi macam lori pun dalam kabin ni. Sangat senyap lah. Bagi saya sangat senyap lah. Apa komen anda? Cuba komen. Ni kelajuan 98 km sejam. Dengar bunyi dia. Boleh katakan apa yang anda dengar ni hanyalah bunyi tayar bergeser lah. Saya gunakan tayar Continental UC7 Ultra Contact 7. Okay, sekarang ni saya nak turunkan kelajuan ICC daripada 98 km sejam. Saya turunkan ke 80 km sejam. Tolak saja tombol yang sebelah kiri ni ke bawah, dia akan turun lah. Tekan lama-lama, dia akan turun 5 km sejam. 5 km sejam. Jadi 80, dari 90 turun 90, turun 85, turun 80. Kalau tolak satu kali, setiap kita tolak sekali tu, yang tu dia akan tolak setiap 1 km sejam lah. Kalau nak turunkan lebih cepat, tekan lama-lama, tanpa lepaskan, dia akan turun setiap 5 km sejam ataupun naik 5 km sejam. Tekan sekejap ataupun sekali, dia akan plus minus 1 km sejam. Sangat mudahlah gunakan ICC ni. Okay, saya deactivatekan. Saya tekan saja butang di sebelah kiri steering ni, dia akan deaktifkan ICC sebab dah start masuk jalan biasa balik. Saya boleh katakan dalam 1 minggu tu anda dah boleh confident dengan ICC ni lah. Guna saja 1 minggu dan anda dah boleh anda akan yakin lah dengan sistem ni. Sebab dalam skrin ni dia akan tunjukkan kereta di depan ataupun sebelah kiri atau sebelah kanan bila kamera detect. Jadi kita confident bila tengok ada grafik kenderaan hadapan tu, kita tahu kamera dia kesan kereta di depan kereta kita lah. Sama ada kereta, motosikal ataupun lori dan bas. Kalau lori dan bas akan ada grafik lori. Kalau kereta dan van keluar grafik kereta. Dan kalau motosikal keluar grafik motosikal. Macam depan dia ada motosikal, dia keluar grafik motosikal. Jadi bila anda tahu kamera dapat membaca situasi trafik ataupun kenderaan di hadapan, anda akan rasa yakin lah. Kalau ICC tak ada grafik macam ni, memanglah kita tak berapa confident lah kan. Tapi bila ada grafik yang jelas, kita akan confident. On sekejap ICC sebab jalan straight. Kereta yang masuk secara tiba-tiba ni, kita kena hati-hati sikit lah. Tekan brake sikit dan dia akan deactivatekan ICC. Kalau tekan brake pun ICC ni dia akan offkan lah. Kita boleh resume balik bila keadaan rasa selamat.
Jangan lupa tekan butang subscribe channel ni sebab dah banyak sangat video saya buat tentang S70. Dah banyak demonstrasi yang saya tunjukkan macam mana nak gunakan ICC ni secara terperinci. Dan akan ada banyak lagi video tentang S70 3 silinder ni. Contoh hari Khamis ni balik kampung daripada saya Berjaya ke Penang. InsyaAllah saya akan buat video lah macam mana keadaan bawa kereta S70 ni dalam suasana balik raya, trafik jam teruk, dan macam mana ADAS dan ICC ni membantu pemandu mengurangkan stres ketika bawa Proton S70 ataupun menghadap trafik jam yang teruk tu. Terus terang saya katakan, ICC ni patutnya ciri yang wajib untuk kereta pada tahun 2026 ni. Tambah-tambah kereta yang dibeli dengan harga 80,000 ke atas, pastikanlah, ataupun 90,000 ke atas, pastikanlah kereta kita tu ada ICC. Sebab kita punya loan ni bukannya sekejap. Kebiasaannya orang ambil loan 9 tahun. Jadi teknologi tu biarlah bertahan lama. Dan bukan sekadar kita nak, orang kata apa, FOMO ke, nak ikut orang ke apa. Tapi ciri ICC ni sangat-sangat membantu untuk bawa kereta ni. Sangat-sangat membantu. Dan saya gunakan ICC ni setiap hari. Sebab perjalanan kerja saya macam tadilah, daripada saya Berjaya ke Putrajaya. Setiap hari saya gunakan ICC. Jalan sekarang ni pun makin cantik. Jadi kebanyakan jalan dah seakan-akan highway dah. Dia punya situasi tu. Contoh daripada Putrajaya saya Berjaya ke KLIA pun, walaupun kita guna jalan dengkil tu pun, dia dah ada satu sistem jalan yang smooth lah untuk kita gunakan ICC. Macam untuk Proton S70 yang launch 2026 ni, yang 4 silinder tu, S70 MC1, dia ada 4 varian. 2 varian yang bawah tu tak ada ICC ataupun ADAS. 2 varian yang tertinggi, flagship dan flagship X tu, ada ADAS. Dua-dua ada ADAS yang penuh, sama je. Jadi harga dia pula lebih kurang 85,000 ke 90,000. Flagship X yang ada sunroof 90,000. Flagship sahaja lebih kurang 85,000. Dan kedua-duanya, flagship dan flagship X, dilengkapi dengan sistem ADAS level 2 yang lengkap. Jadi kalau cukup bajet, jangan berkira terus ambil flagship ataupun flagship X, 85,000 ataupun 90,000. Jangan dengar cakap orang yang cakap yang ADAS ni sekadar gimmick. Bukan, ADAS ni sangat-sangat membantu. Sama ada kita drive macam biasa ataupun ketika kecemasan. Sebab ADAS ni ada blind spot monitoring, ada real traffic yang apa panggil, alert lah. Kalau katakan kita nak reverse waktu parking, ada kereta yang menghampiri kereta kita, dia akan berbunyi bagi amaran. Dan dia antara yang paling penting adalah dia ada AEB, Automatic Emergency Brake. Kalau secara tiba-tiba kenderaan hadapan brake mengejut, S70 ni akan brake secara automatik. Dia mampu mengelak kemalangan dengan kereta hadapan, ataupun sekurang-kurangnya bila ditekan brake akan kurangkan impak kemalangan kereta kita dengan kereta hadapan ataupun kenderaan hadapan. So ADAS sangat membantu. Bukan gimmick, bukan benda yang tak digunakan. Okey, cuba komen sikit siapa yang rasa ADAS tu membantu untuk drive kereta kita. Boleh komen, adakah anda pernah guna ICC ataupun ADAS kereta anda. Okay, itu sajalah saya rasa untuk video kali ini. Selamat membuat persediaan Hari Raya, selamat berpuasa. Sehingga kita berjumpa di next video. Assalamualaikum
dan bye-bye.